Ha? Berita apa ni? Berita tergempar. Seorang mangsa di Jalan Tarak kelihatan telah lari dari hospital dengan membawa sebilah parang. Orang awam diminta berhati-hati dan... Adik ni ada menceritakan yang mimpi dia didatangi dengan seorang kakak hodoh yang berkuku tajam. Seramnya muka dia. Korang tunggu kejap. Patung apa ni, Siak?